berkat tuan-tuan yang bangunkan pondok. Tuan-tuan lah, tuan punya pondok yang tuan-tuan akan dapat binaan ini di akhirat nanti, syurga mahligai yang tuan-tuan bina. Saya jumpa dengan macam-macam, termasuk orang yang di antara 10 terkaya di Malaysia, 3 kali berturut-turut dijemput hadir ke rumah, siap peluk mau bagi ketah kerja, tak dapat lagi. Setakat ni belum dapat lagi. Yang saya boleh bangunkan ni orang seperti tuan-tuan. Ini ikhlas saya ceritakan bagaimana di masjid di surau, orang yang hadir dia tak pernah jemu infak. Dan saya pasti daripada sejak bermula saya buat pondok tahun 2008 itu tadi sehingga hari ini sampai sekarang, masih saya lihat sahabat-sahabat yang istiqamah memberi, tak miskin-miskin, sehingga ada yang bagikan tanah 6 ekar sekarang ni. Itu saya tak tahu nak buat apa lagi. Yang saya fikir untuk bangunkan untuk dana ekonomi sekolah supaya dia terus berjalan. Taklah sibuk kita duduk ceramah saja, kita ada ladang perladangan untuk dibangunkan pondok nanti suatu masa nanti. Lalu saya terus mengorak langkah. Tahfiz lelaki dah wujud, kita wujudkan tahfiz perempuan. Duduk depan rumah saya beli tanah, ada lot 120 kali 60 lebih kurang gitu, tak sebesar tempat tuan-tuan ni. Buat pondok perempuan pula, hak tahfiz lelaki. Lani sampai lani kita masih lagi sewa bangunan dan nak beli, tapi dia punya owner masih belum bagi keputusan. Tanah yang sedia ada kita nak bangunkan dalam tempoh terdekat ni, kita akan bangunkan. Masih lagi Ustaz nak bangunkan, tapi tak pernah jemu dan terus berusaha. Tapak filing sekarang jalan macam tuan-tuan di Lil Banat untuk perempuan. Sekarang pelajar ada 90 orang pelajar. Dan sekarang saya teruskan usaha untuk membina satu komplek tahfiz yang kita panggil sebagai komplek tahfiz, yang dipanggil tahfiz sukan. Tak ada dekat Malaysia ni. Takat saya tengok-tengok belum ada lagi. Tahfiz sukan, tahfiz aliran sukan, menggabungkan tahfiz dengan sukan, menjadi atlet sukan yang hebat tetapi menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Dia ada jurulatih pun ada juga. Kembali dakwah saya pergi ke mana-mana tempat, sekali dengan regu tim badminton. Kalau satu masa dulu saya dengan Ustaz Salim main bersama badminton ni, Ustaz Salim hebat tuan. Tapi lah ni insyaAllah aku ranking dah naik sikit. Payah nak kalahkan dia, nampak je gini, lihat. Tapi lah ni kita dah masuk kumpulan A, kita buat dakwah, kembara dakwah melalui sukan. Saya pergi ceramah, kalau mereka panggil, siap dengan grup badminton, bawa sekali, dakwah sekali, dalam dewan kali kita bagi tazkirah. Ni yang kita akan lancarkan 31 Ogos. Dan Ustaz Abdul Hari melapangkan masa. Alhamdulillah, baru bincang tadi dapat terus tarikh 31. Beliau pula datang tempat saya merasmikan bangunan yang 3 tingkat baru dibina untuk dibangunkan pondok tahfiz aliran sukan. Bukan sekadar kolam renang, tempat lapangan manah, futsal, badminton, apa bola sepak. 1 ekar tanah nenek saudara saya mewakafkan di kampung Bukit Badung. Lalu ada 2 ekar lagi diwakafkan ada seorang tua yang masih hidup lagi, tukar apa semua nama semua, wakafkan untuk fi sabilillah, 2 ekar untuk bangunkan pusat sukan. 31 Ogos ni tarikh untuk kita mulakan operasi 199 masuk pelajar, walaupun baru fasa pertama siap. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita nak cerita pada tuan-tuan, sebenarnya orang seperti tuan-tuan yang punya hati yang ikhlas, mampu dan berupaya melaksanakan tugas dan amanah ini, menjayakan. Bak kata Ustaz Asnin, tugas kami yang berceramah, tugas yang jaga PA system, tugas tuan-tuan yang mendengar, lepas dengar sumbang, berikan sumbangan ikhlas tuan-tuan. Tuan-tuan ambil malam ni, tuan-tuan bagi, dah sebut dah yakin apa yang ada tuan-tuan boleh bagi. Saya pun tak berani nak cakap, pasal kita dah buat kerja kita. Kita sama-sama infak, kita sama-sama pujuk hati kita, jangan turutkan nafsu kita dari tarbiyah dalam madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan telah mengajak untuk kita membelanjakan harta, keluarkan harta kita. Allah gantikan, Allah pasti akan gantikan. Dan saya telah merasai liku-liku ini, keadaan ini,
Allah berikan ketenangan sehingga 3 pondok tertegaknya. Dengan sebab apa? Usaha ikhtiar yang kita usahakan, Allah telah memberikan ganjaran balasannya depan mata. Jadi saya harapkan taksi dapat terus, dan saya dukung serta saya doakan, bantu apa sahaja keupayaan yang mampu untuk kita bantu, kongsikan untuk memajukan pondok tahfiz ataupun pusat-pusat pengajian ini. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pengalaman tuan-tuan Ustaz Safiuddin dengan pondoknya Komtas. Tuan-tuan, kami, saya dan beberapa jawatan kuasa, kita cari dana macam-macam. Di antaranya produk kopi Syifa ini, di antaranya kopi sarang burung ini. Tuan-tuan boleh dapat. Dan tuan-tuan tengok masuk tadi, ada belakang minimarket, ada Minas, paksi labur dalam tu. Pemborong-pemborong kedai boleh beli tuan-tuan. Segala gula, minyak, bawang, macam-macam semua ada dengan harga borong. Itu paksi punya pelaburan. Tuan-tuan, ada kedai sana. Itu cara dia kita nak cari dana. Dan insya-Allah tuan-tuan tengok dekat Urustia ni ada produk daripada Ustaz Safiuddin, Ustaz Aslin. Tuan-tuan bantulah, insya-Allah bantu bersama-sama untuk bangunkan paksi dan bangunkan tuan-tuan di amalan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhir, Ustaz Aslin gulungkan ceramah kita, jangan gulung aku sudah. Gulungkan ceramah ini untuk bagi semangat kepada tuan-tuan yang bagi sanggit lagi ada tabung lagi, nampak tu? Kosong piang. Hampa tak boh pun. Siapa yang dah buat keluar sanggit, boh balik dalam tu tuan-tuan. Biar bagilah penuh tuan-tuan. Semoga malam ni kalau boleh kumpul 20,000, alhamdulillah. Kita nak buat ni kompleks ini. InsyaAllah bulan 12 ni akan naik. Sila Ustaz. Suka hang apa-apa. Terima kasih Sas Abdullah Safiuddin. Macam mana nak kata ya? Sebab Ustaz Safiuddin dia minat buat sekolah. Saya ni tak sampai tahap minat beliau. Dulu ni Ustaz Safiuddin ni, catat sikit ya, dia ni kerja dia mengajar orang memandu, lesen memandu, betul kan? Lepas tu kita ambil dia jadi pegawai saya di Masjid Darah Kuala Selangor. Sambil-sambil dia masih memandu, bawa awek, orang tua, nyonya, nyanyok, masuk sekali. Saya kata, hang jadi pegawai masjid, hang duk bawa perempuan, duk naik kereta depan, fitnah hang berhenti, dia berhenti. Dia